Selamat sejahtera semua. Video hari ini kita nak tengok tentang kuasa 3. Sebelum ni kita tengok pasal kuasa 2. So sama juga untuk kuasa 3. Jadi bentuk untuk kuasa 3 adalah 2 kuasa 3 contohnya. Ini maksudnya 2 ni, nombor asas ni kena darab 3 kali. So 2 darab 2 darab 2. So yang ni adalah kali pertama, yang ni kali kedua dan ni adalah kali ketiga. Contoh seterusnya 3 kuasa 3. So 3 darab 3 darab 3. Kalau anda dapatkan jawapan, senang saja tekan kalkulator. 3 darab 3 9, 9 darab 3 27. Sama juga yang atas pun, 2 darab 2 4, 4 darab 2 8. Seterusnya kita tengok untuk pembeli ubah. Contoh kita ambil A kuasa 3. Jika kita kembangkan, kita kena darab nombor asas A ni 3 kali. A darab A darab A. Seterusnya kita tengok lagi satu contoh yang ada A, B kuasa 3. Jika macam ni, kita kena tengok B kuasa 3. Bukan A, B kuasa 3. Sebabnya kita tak ada apa-apa bracket dekat sini. So B kuasa 3 saja kita kena tengok anggap nombor ni sebagai kuasa 3. So kuasa 3 ni adalah untuk B saja. So A tak ada apa-apa kuasa, kita tulis saja A darab B kuasa 3. Maksudnya B ada 3 kali. So ni adalah version yang kita selepas kita kembangkan. Lagi satu contoh, A, B, bracket, kuasa 3. Jika macam ni, kuasa 3 ni adalah untuk B dan juga A. So kita kembangkan A kuasa 3, B kuasa 3. Jika A kuasa 3, maksudnya A darab dengan asas dia 3 kali. A darab A darab A. Jika kita ambil B, darab B, darab B, darab B. So ini adalah A tambah darab A, darab A. Untuk B kuasa 3 pula, B darab B, darab B. So yang ni saja untuk video kali hari ini. So ini adalah basic kepada kuasa 3. Jumpa lagi dalam video seterusnya.